Assalamualaikum, salam kripto, salam financial freedom. Dalam video ni saya nak review tentang token GRT ataupun The Graph Protocol. So review ni saya buat berdasarkan permintaan tuan-tuan dan puan, ramai yang minta untuk komen tentang GRT. So saya ingatkan nak buat fundamental analysis dan sedikit review dekat token ni lah. Okey. So, token ni kalau kita tengok dia punya prestasi, chart dia memang jatuh 90% lebih sejak dia punya all time high. Dan juga sekarang ni waktu bulan Mac hari tu dia jatuh ke tahap all time low. So, adakah ini waktu yang terbaik untuk beli sebab dia dah pergi dekat harga yang sangat-sangat rendah. Okey. Namun dari sudut orang kata utility untuk token ni agak menarik sebab token ni dia telah mencatatkan QRIS setiap tahun berbilion-bilion. Jadi dia ada penggunaan. Jadi persoalan sekarang ni, adakah ini sebuah protokol yang kukuh, yang bagus, cuma harga tak reflect lagi kebaikan protokol ni, ataupun holders JRT ni ada masalah besar. Jadi sebelum kita nak buat fundamental analysis, kita kena tahu apa ni The Graph. The Graph protocol ni buat apa? Okey. Jadi kita start dengan masalah yang blockchain ni nak selesaikan ataupun protokol ni nak selesaikan. So, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, semua dah faham kebaikan blockchain, dia boleh simpan data, orang tak boleh hack dan sebagainya. Tapi dia ada satu masalah. Bab simpan, okey, top, hebat. Tapi bab nak ambil data, nak gunakan data yang kita nak dengan cepat, dekat situlah ada problem. Jadi, tanpa The Graph, developer kena set up node sendiri. Lepas tu kena code, code untuk extract data-data yang diorang nak dan juga nak maintain the node, code semua ni lah. Jadi dia ada cost dari sudut orang kata mahal, untuk nak buat semua ni. Lepas tu cost dari sudut masa, lambat dan juga cost dari sudut manpower sebab susah nak maintain. Kalau developer tu tiba-tiba dah tak nak kerja kan dan sebagainya, habis protokol tu. Jadi diorang harapkan The Graph sebagai penyelesaiannya. Jadi dekat sinilah kita banyak nampak kempen-kempen marketing yang mengatakan Google untuk data blockchain adalah The Graph sebab dia boleh tarik mana-mana data based on request, ibarat Google, dan juga dia decentralized. So, The Graph ni dia susun data-data yang ada berlambak dekat blockchain ni dan dia packagekan dalam bentuk open API yang dipanggil Subgraph. App macam Uniswap, Aave, Lido, semua bergantung kepada The Graph untuk tarik data-data yang diorang nak dengan cepat. Dan untuk orang kata bagi insentif, for this whole mechanism, dia ada keluarkan token yang dinamakan GRT. So, dia punya perancangan, ataupun konsep dia, lagi banyak aplikasi yang ada atas blockchain, mereka perlukan lagi banyak data, jadi diorang akan buat lebih banyak data QRIS dan ini akan tingkatkan demand ataupun permintaan kepada The Graph Protocol ataupun token GRT. Jadi macam mana blockchain ni berfungsi dan juga dia punya ekosistem blockchain ni? Dia ada 4 orang kata kategori, ataupun 4 kumpulan yang akan memainkan peranan di dalam blockchain ni. Yang pertama, kumpulan pertama kita panggil indexer. Indexer ni dia akan proses, dia simpan data-data dalam blockchain dan dia kena stake token GRT. Dan juga kita ada lagi satu kumpulan yang kita panggil curator. Curator ni dia akan bagi signal subgraph mana yang sesuai
untuk diindekskan. Okey, ibaratnya kalau orang kata apa ni, dalam newspaper ada wartawan, kan atas wartawan ada editor kan, editor yang pilih mana yang masuk news, mana yang tidak. So dia ibarat editor lah. Okey, dan kita ada delegator. Delegator adalah sesiapa pun yang ada GRT, dia boleh sokong indexer dengan staking GRT masing-masing, tak perlu nak run node dan sebagainya. Sangat-sangat mudah. Dan yang keempat adalah developer-developer yang nak data. Jadi diorang akan bayar dalam token GRT untuk tarik data ataupun query data melalui subgraph. Okey, jadi ini adalah orang kata 4 kumpulan yang penting yang menjadi tonggak utama dalam sistem blockchain The Graph Protocol. Okay, now kita nak cerita on the fundamental part. Yang pertama saya nak start dengan tokenomic. Alright, so tokenomic ni kalau kita tengok dekat GRT, dia punya circulating supply dengan max supply lebih kurang sama. Okay, maksudnya banyak token dah dikeluarkan dan masuk dalam pasaran. Dan market cap dengan fully diluted valuation lebih kurang sama, beza sekitar 1 juta lebih. Okay, so ini adalah green flag. Green flag sebab apa? Beza FDV dengan MC ni ataupun market cap ni sangat-sangat kecil. Maksudnya dia tak ada hidden supply. Hidden supply ni adalah something yang disimpan dalam blockchain. Tiba-tiba bila ada token unlock, dia akan masuk dalam pasaran secara banyak ataupun secara berkala. Dia tak ada benda tu sangat. Okay, so benda ni sebenarnya jarang berlaku dalam crypto project sebab kebanyakannya masih ada token unlock dan sebagainya. Okay, itu bab green flag. Red flag ataupun yang kita kena tengok dekat tokenomic ni, dia ada model supply infinity disebabkan protokol ni dia perlu cetak GRT baru untuk bagi sebagai reward kepada indexer. Okay, so dia punya supply, orang kata indexer punya reward ni, inflation dia dalam 3% setahun. Okay, jadi dekat bahagian inilah ada sell pressure. Okay, tapi bahagian orang kata VC tu semua tak ada sangat lah. Dia lebih kepada nak bagi reward kepada indexer yang menjadi tonggak utama dekat blockchain ni. Okay, so kalau kita tengok dari sudut utility token ni, boleh digunakan untuk staking, boleh digunakan untuk buat curation. Lepas tu developer gunakan token ni untuk bayar, nak query data. Lepas tu dia akan guna untuk governance dan sebagainya. Okay, so dari sudut orang kata penggunaan token dan juga tokenomic, ada yang bagus, ada yang tidak bagus, tapi penggunaan dia memang kita nampak dengan jelas. Okay, ini satu lagi part lah bawah tokenomic. Mungkin ada yang tertanya-tanya macam mana nak earn daripada GRT. So ada 3 cara. Okey, ini bergantunglah tuan-tuan dan puan nak buat ataupun tidak, tapi saya share untuk pengetahuan masing-masing. Yang pertama, ini paling senang. Okey, ada GRT 1 ke 0.1 ke semua boleh. Okey, iaitu tuan-tuan dan puan boleh berperanan sebagai delegator. Delegator ni dia sokong indexer dan dia tak ada minimum GRT diperlukan. Tak ada. Cuma dia ada cukai delegation fee lah dalam 0.5% untuk stake GRT tu. Lepas tu kalau nak keluarkan GRT, ada satu lagi benda yang tuan-tuan kena faham, dia ada unbonding period selama 28 hari. Okey, maksudnya kalau tekan hari ini nak unstake, lepas 28 hari baru dapat token tu. Okey. Dan juga risiko kalau tuan-tuan dan puan buat ni, ada risiko untuk hilang GRT tak? Ada. Kalau indexer yang tuan-tuan dan puan sokong dan bagi token ni, dia buat hal. Maksudnya dia ada kesilapan dalam buat indexing dan sebagainya, dia akan buat slashing. Jadi token tuan-tuan dan puan boleh kena slash, nanti tinggal sikit.
Okey, dekat situ adalah dia punya risiko lah. Tapi nak start ni sesuai untuk kebanyakan pelabur, nak stake semua ni akan ambil masa kurang daripada 5 minit. Okey, ini sangat-sangat senang, tak payah nak fikir technical, tak payah nak fikir strategi, cuma tengok indexer mana yang ada credibility, stake dekat situ. Okey, dan akan dapat pulangan lah berdasarkan berapa banyak indexer tu nak bagi. Yang kedua adalah curator. Curator ni dia kena ada pemikiran yang strategik sikit, dia kena faham bagaimana development berfungsi dan sebagainya, sebab dia akan hantar signal subgraph mana yang sesuai untuk indexer ni nak buat kerja. Okey, dan dia akan deposit GRT untuk signal subgraph ni lah. Dan dia mengamalkan konsep bonding curve. Jadi siapa yang masuk dengan cepat dan tepat, dia akan dapat lagi banyak reward. So ini ada konsep early mover advantage. Okay, dan untuk buat benda ni kena buat banyak research dan you kena predict subgraph mana yang akan popular dan banyak developer nak tarik data. Risiko dia kalau subgraph tu tak popular, nilai dia akan turun lah. So you takkan dapat banyak pulangan. Alright. So yang ni dia kena ada skill set dari sudut pengetahuan ekosistem developer. Okay, baru boleh buat duit dengan banyak. Okay, dan yang terakhir, ini adalah paling advance kalau nak dapatkan GRT, jadi indexer. Okay, jadi indexer ni basically ialah kita nak orang kata query all those kita akan sediakan data supaya developer dapat query, dan disebabkan tu kita akan dapat reward. Minimum GRT yang diperlukan untuk ni sekitar 100,000 token. Kalau kita convert dalam USD sekitar 2,400 mungkin 2,500. Okey, itu adalah minimum, tetapi kebanyakan indexer ni diorang tak main minimum, diorang cuba masukkan sebanyak yang mungkin supaya mereka dapat banyak reward. Okey, dan diorang kena ada kemahiran teknikal sebab dia kena run graph node yang sendiri, dan juga dia kena tetapkan berapa banyak fee yang dia nak bagi dekat orang yang support dia, iaitu delegator dan benda-benda teknikal yang lain. Risiko untuk yang ni adalah kalau orang kata ada kesilapan yang dilakukan, okey, akan kena slashing. Jadi reward akan dipotong. Okey. So untuk ni modal besar, lepas tu kena ada kemahiran teknikal yang kompleks, baru boleh buat duit yang banyak. Okey, seterusnya kita cerita sikit tentang update terbaru, okey, dekat dia punya teknologi. Sebelum ni, diorang punya business model ni, diorang fokus satu je, indexing subgraph. Okey, indexing. Dan selepas Disember 2025, baru je tahun lepas diorang ada create update baru yang dipanggil Horizon. Horizon ni dia rasa kalau kita fokus satu je tak sesuai, jadi diorang subgraph masih akan buat, diorang akan tambah servis data streaming, SQL, API, okay, dan juga AI query. Dia nak masuk dekat AI punya data jugalah. Okay, jadi dia ada lebih banyak servis. Kalau kita tengok dia punya roadmap, Q1 dia nak buat subgraph service dekat Horizon mainnet, dan juga dia nak start dengan token API dekat 10 blockchain. Lepas tu dia akan cipta agent AI untuk API gateway. Ini dia panggil beta Taiko. Okay, Taiko atau Taicho. Alright. Lepas tu dia quarter 3 dia akan buat substream mainnet, dan quarter 4 dia akan buat platform SQL. Jadi setiap quarter dia akan buat satu produk baru. Okey, sekarang kita nak masuk sikit dekat on-chain. Okey, on-chain ni bila saya tengok on-chain ni ada satu jurang besar. Okey, jurang besar dia adalah
Bab penggunaan memang A, memang top, memang terbaik, tetapi dia punya monetization ni agak rosak sedikit. Kenapa saya cakap macam tu? Diorang ni query berbilion-bilion. Okey, query data ni kan, ramai yang masuk query data dan sebagainya. Sampai tahun lepas 2025 sekitar 22 bilion data yang diorang query. Tetapi diorang punya revenue ataupun hasil sepanjang tahun 2025 tak sampai setengah juta. 435,000. Dan ini bermaksud satu query dia punya fee lah yang dia charge dekat developer ni sekitar 0.000002 ataupun senang cerita kalau untuk $2 developer boleh query 100,000. Okay, so kalau tengok dari sudut kos ni hampir percuma lah untuk developer. Jadi ini bukan isu penggunaan, okay, ini isu kepada diorang punya monetization. Okay, dan juga walaupun orang kata developer mungkin happy, tapi mungkin indexer tak begitu gembira sebab 9 suku berturut-turut bilangan indexer semakin lama semakin berkurangan. Jadi bab ni adalah something yang orang kata concerning sebab lagi banyak orang yang indexing lagi bagus, tetapi mungkin sebab mereka rasa tidak berbaloi, jadi indexer makin lama makin berkurangan. Okey, seterusnya kita nak tengok team dia, siapa di sebalik The Graph Protocol, siapa yang sokong protokol ni, ekosistem dia macam mana. Yang pertama, dia dibina ataupun dibangunkan oleh Edge and Node. Ini bukan anonymous ini bukan developer anonymous yang kita tak tahu, alright. Ini memang ada satu syarikat yang ada orang kata ahli-ahli atau pekerja-pekerja yang berpengalaman dan diorang dalam development sejak 2018. So ini bukan macam pasukan yang kita pun tak tahu. Okay, dan dia punya ekosistem ni, dia ada klien dari sudut protokol-protokol blockchain. Kalau Uniswap, Aave, Lido, Compound kan, terutamanya DeFi ni banyak pakai The Graph Protocol. Dan ini adalah benda yang bagus sebab ni orang kata ekosistem yang melekat. Sebab bila bab-bab data ni, sekali kita dah gunakan service provider tu, kebarangkalian untuk kita berpindah cari service provider lain tu sangat-sangat kurang sebab kos untuk nak buat migration tu akan jadi tinggi. Jadi disebabkan itu, klien-klien diorang ni kemungkinan besar tak akan tarik diri ataupun takkan keluar daripada The Graph Protocol. Diorang seboleh-bolehnya akan guna je sebab dah orang kata dah bina ekosistem dan dah lekatkan diri dengan The Graph Protocol. Dari sudut pelabur pula, pelabur dia ada beberapa pelabur tapi orang kata tier 1. Dia dapat menarik pelabur tier 1 iaitu Multi Coin Capital dan juga yang lagi satu semua faham, semua tahu Coinbase Venture. Coinbase Venture ni daripada exchange Coinbase. Jadi dia memang dapat backing yang kuat daripada pelabur-pelabur besar. Dan dari sudut penggunaan selain daripada syarikat blockchain, baru-baru ni mereka ada kolaborasi, mungkin mereka buat pilot dengan DTCC. Okay, so DTCC ni dia adalah dekat US ni adalah syarikat kewangan yang besar ataupun traditional finance company yang mana diorang fokus mereka adalah buat settlement untuk saham dan juga bond. Okay, jadi bila mereka nak gunakan The Graph Protocol, maksudnya ada minat institusi untuk data on-chain. Cuma adakah mereka masih nak buat pilot ataupun dia rasa okay, kita dah habis pilot, let's go further. Okay, so benda ni adalah benda yang positif dan kalau dia dapat tarik DTCC betul-betul, mungkin dia boleh tarik lagi banyak syarikat-syarikat besar yang perlukan data blockchain. Okay, so mungkin DTCC nampak let's go for tokenization dan dia nampak The Graph boleh bantu dia.
Dan cuma ada satu benda yang tak begitu menarik yang baru berlaku. Coinbase dia delist the graph GRT futures. Bukan yang dekat spot ini dekat futures market pada Mac 2026. Okay, so ini impact dia adalah liquidity untuk token ni mungkin akan berkurangan. Okay, tapi dekat spot tu masih ada lagi, cuma dekat futures dah ditarik keluar. Seterusnya, bab ni paling penting, kita nak check valuation diorang dan juga diorang buat untung ke ataupun tidak. Jadi sebelum saya start, saya nak tuan-tuan dan puan fahamkan ada beberapa metrik yang saya akan bagi tahulah. Yang pertama, fees, revenue, dia sama dengan hasil. Apa yang developer bayar untuk query data melalui blockchain The Graph, itu adalah hasil. Dan insentif token, ini adalah apa yang The Graph Protocol cetak GRT baru setiap kali nak bagi indexing reward. Okay, ini adalah kos yang protokol tu kena tanggung. Dan lagi satu adalah earning. Earning ni adalah pendapatan bersih The Graph Protocol. Macam mana nak dapat earning? Hasil ataupun revenue kita tolak dengan insentif token daripada The Graph. Kalau negatif, maksudnya protokol ni keluarkan lebih banyak insentif daripada hasil yang dia kutip. Okey, maksudnya ini bukan benda yang bagus. Kalau positif, maksudnya hasil diorang ni lebih tinggi daripada insentif yang dia bayar dekat indexer. Kalau kita perasan trend tahun 2021, mereka buat hasil 15.2 juta. Okey, waktu mula-mula lah 2020-2021 ni memang tinggi dia orang punya revenue. Tapi kalau kita tengok tahun lepas, sepanjang 2025, revenue tak sampai 1 juta. 400,000 lebih je. Okey. Dan insentif yang diorang bayar, kita tengok tahun lepas, insentif yang diorang bayar dekat indexer ni 29 juta tuan-tuan dan puan. Jadi pendapatan bersih diorang ni sebenarnya negatif. Negatif 28 juta lebih macam tu. Okey. So itu adalah benda yang agak concerning. Dan lagi satu, kalau kita tengok dari sudut valuation lah kita panggil profit to sales valuation. Asalnya mungkin 11x macam tu. Itu normal, itu biasa. Okay, especially kalau untuk syarikat-syarikat kripto ni, kalau dapat dalam 50x ke bawah macam tu, okay, PS ratio diorang. Tapi sekarang ni kan, tahun lepas je, PS ratio diorang 2490x. Okay, so maksudnya pelabur-pelabur ni memang dia invest banyak lah, sebab bagi mereka, diorang rasa protokol ni ada harapan untuk pergi jauh walaupun revenue dia tak banyak. Jadi sepanjang dia dicipta, graph protokol ni tak pernah profitable. Okay, so ini adalah fakta. Sekarang kita nak tengok apa bull case dengan bear case. Okay, kita nak tengok dua side lah kan. Kan kalau cerita satu side je, orang rasa FOMO. Ataupun saya cerita bahagian yang bear je, nanti orang ingatkan apa ni, create FUD ke kan. So saya bagi dua. Tuan-tuan puan orang kata kena buat analisa sendirilah. Okay, saya cerita bull case. Bull case ni adalah Horizon. Upgrade Horizon ni mungkin mampu mengubah GRT daripada orang kata buat subgraph je, index subgraph je. Dia boleh jadi Web3 data layer punya infrastructure. Sebab dia akan buat kerja lain juga, nak buat token API lah, SQL, data streaming. So dia dapat tingkatkan dia punya pendapatan. Okay, sebab problem dekat token ni satu je, pendapatan dia kurang, insentif tu tinggi, ataupun kalau bahasa orang Malaysia nak senang faham, subsidi. Subsidi tu agak tinggi yang dia bagi.
Yang kedua, dia buat QRIS berbilion-bilion QRIS dia buat setahun. Okay, so ini membuktikan yang penggunaan dia tu memang banyak dan permintaan untuk servis macam The Graph ni ada. Isu dia satulah, monetization ataupun dia punya incentive mechanism. Okay, dan yang ketiga, dia punya FDV dengan market cap lebih kurang sama. Maksudnya tak ada tekanan supply yang tersembunyi. Okey, ini sangat-sangat penting sebab banyak protokol-protokol atau kripto-kripto yang mana ada hidden supply pressure. Yang ni tak ada. Jadi walaupun orang kata harga tengah naik, dia takkanlah tiba-tiba VC ke apa ke nak dump token. Benda tu kemungkinan takkan berlaku. Cuma orang kata bayar reward dekat indexer je lah. Itu je lah supply pressure yang ada. Dan yang terakhir, dia ada potensi untuk tarik big institution atau company-company besar yang nak buat indexing data blockchain. Okay, contoh yang ada sekarang ni yang diorang pilot adalah DTCC. Okay, tapi kalau diorang masuk dalam AI macam tu dan diorang boleh orang kata apa, query data-data AI, mungkin dia boleh dapat lagi banyak customer. Okay, ini adalah bahagian yang bull case. Okay, bearish case pula. Yang pertama, GRT tak pernah profitable sejak 2020. Okay, pendapatan bersih diorang ataupun earning diorang ni sentiasa negatif. Bab ni susah nak pertahankan lah, because loss is a loss. Memang tak buat profit. Okay, dari sudut diorang punya business model ni. Yang kedua, nisbah orang kata PS ratio ni teruk lah. Setiap tahun meningkat. So maksudnya market ni ataupun pelabur-pelabur ni diorang bayar lebih untuk setiap dolar yang GRT buat. Okay, so ini menandakan revenue diorang ni makin lama makin merosot. Okay, walaupun kita nampak harga token jatuh, market cap dia jatuh, sebenarnya revenue diorang lagi teruk jatuh daripada market cap. Dan yang ketiga, sekiranya Horizon ni gagal mencapai matlamat, diorang akan dihukum berat oleh market lah. Okay, sebab memang akan nampak dah buat semua ni pun revenue tak naik. Jadi mungkin ada yang akan lepaskan token dan sebagainya. Okay, jadi Horizon ni memang upgrade yang sangat-sangat penting. Kalau diorang dapat berjaya melaksanakan upgrade ni betul-betul dan dapat tarik lebih banyak pengguna yang nak query data, ini akan tingkatkan diorang punya revenue dan diorang boleh kurangkan insentif ataupun subsidi untuk indexer. So in conclusion, GRT ni bukan something yang kita rasa ini ada fundamental, ini ada infrastructure, so kita tutup mata kita invest. Bukan. Ini adalah satu orang kata harapan atas keupayaan pasukan di sebalik GRT untuk baiki diorang punya monetization ataupun insentif yang agak rosak sebelum ni sebab diorang tak pernah profitable, dan hopefully Horizon akan bantu mereka settlekan masalah revenue. Okay, sebab rekod diorang dah ada pengalaman buat indexing, so rekod kukuh, teknologi diorang pun cantik, okay, dan ekosistem pun dia dah ada ekosistem di kalangan syarikat-syarikat blockchain, ada nama-nama besar sebagai part of their ecosystem. Satu je lah bab keuntungan, tak pernah untung sejak 2020. Okay, dan bila harapan ini akan menjadi layu? Bila perkhidmatan berasaskan Horizon ni, apa yang diorang nak buat, token API, SQL, data streaming, API gateway dan sebagainya, tidak menunjukkan apa-apa pertumbuhan dari sudut query, okay, ataupun query fee menjelang tahun 2027. Sebab tahun ni tahun roadmap, kita bagi roadmap ni siap. Tapi tahun 2027, quarter 1, kalau tak nampak apa-apa perubahan dari revenue mereka, dari PS ratio, maksudnya bull case untuk GRT ni dah tak boleh pakai, dah rosak,
dan orang kata apa ni, kemungkinan besar dia akan mendata ataupun akan menurun. So orang yang melabur ni akan keluar, indeksa pun akan terus keluar. Okay, so ini adalah bagi saya part mana yang bull case ni akan jadi invalidated. Apapun, ini bukan nasihat kewangan, ini hanyalah analisis dan data yang saya bagi dekat tuan-tuan puan-puan tanpa hype, just pure data, pure analysis. Jadi tuan-tuan puan-puan kena buat do your own research, fahamkan risiko sebelum melabur. Okay, but then kalau dia rasa oh tak apa, token ni ada harapan boleh naik, tuan-tuan puan boleh beli token JRT ni melalui platform Hatta ataupun Luno. Okey, sudah tentu ada banyak tempat boleh beli, tetapi Hatta dan Luno adalah regulated exchange di Malaysia. Jadi tuan-tuan puan boleh consider untuk membeli token ini di Hatta ataupun Luno. Okey, so kalau tuan-tuan puan berminat dengan video fundamental analysis macam ni, tuan-tuan puan boleh komen, dan mungkin tuan-tuan puan boleh komen adakah JRT ni adalah sesuatu yang tuan-tuan puan rasa nak masuk sebab dia dah turun banyak, mungkin lepas ni dia akan naik saja, ataupun tuan-tuan puan rasa Horizon ni takkan menjadi dan mungkin token ni akan jatuh dan akhirnya blockchain dia tak ramai akan pakai dan akan mati. Cuba komen dekat bawah, saya nak tengok komen tuan-tuan puan. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam kripto.